kita dah sampai lah, tak sangka lah. Dah sampai tu. Dekat mana ni? Dekat France eh. Wih, dekat Arab Saudi bukan kenapa kita duduk lagi? Jom. Tip. Akil. Korang ni mesti tak sabar kan nak tengok Portugal lawan Brazil kan? Macam korang dah ready ke belum? Mestilah dah ready bang. Kami ni dari rumah lagi dah ready dah bang. Ini dah lah first time kami nak tengok bola bang. Oh betul tu bang. Adik pun sampai dah takut dah ni. Aduh. Hidup Ronaldo. Ronaldo Tip, kau ni macam takut semacam je. Kenapa ni Tip? Kau ni takut pasal apa Tip? Aduh Tip. Kau ni. Dah jom. Sat lagi lambat kan. Aku rasa dah mula dah ni. Tadi aku tengok kat YouTube dah mula dah. Jomlah sat lagi lambat kan. Jom. Aduh korang ni. Beg dah bawa belum? Ambil beg. Korang tolong bawa beg abang Abang tak larat korang bawa Okay dah jom. Let's go. Dah sampai tu ke Arab Saudi. Jom lah. Korang buat apa lagi kat situ? Aduh nanti lambat kan. Tak pasal-pasal lah. Jom. Dah sampai. Tolong bawa beg abang bestnya kita dah sampai Portugal Arab Saudi tak sabar. Kau nak pergi mana tu? Jom. Tiff pun tak sabar ni. Masuk je. Baik tu. Teksi Abejo. Tak sangka lah ni lah teksi yang kau order tu. Jom. Okey bang. Tapi boleh tak bang bawa ke stadium terus bang? Saya dah lambat ni. Kami dah lambat ni bang. Boleh bang jangan risau. Saya pemandu yang tak pernah mengecewakan orang lain. Mantap abang. Tu ke stadium dia. Menariknya. Bestnya abang ni. Dah parking siap lah. Siapa pula turun tu? Tiff, awalnya kamu turun. Aduh. Bang, sampai sini. Okey bang. Terima kasih bang. Nanti saya QR bang saya lag ke? Maaf lah bang dah sampai. Kedai runcit bergerak. Banyaknya lah kedai kat sini. Aku naik atas bumbung pula dah. Fulamak. Bang, jual apa ni bang? Macam kosong je. Aduh, ni jual aiskrim. Ini ke aiskrim yang viral tu? Yang duduk kat tok-tok tu. Mantap lah dijual kat sini. Tapi jom lah Tiff. Dengan Kiss, kita dah lambat ni. Jom. Nanti keluar kita beli pula. Jom. Aduh. Kenapa pula aku sangkut kat sini? Jom. Kita dah lambat je lagi kan. Aduh. Okey, jadi penonton semua, mari kita menyaksikan satu perlawanan yang gempar bagi di Arab Saudi di Stadium Arabi, iaitu pertarungan antara Portugal dan juga Brazil. Mari kita tengok perkembangan daripada setiap tim dan pihak lawan. Mereka sedang training di situ. Jadi maafkan saya sebentar tadi yang tergagap-gagap, tapi jangan risau. Mari kita teruskan lagi. Orang tu tergagap-gagap je cakap. Tapi tu lah nampak best lah dia orang tengah training. Contohlah kalau abang satu hari nanti boleh main dekat situ kan. Abang kan sentiasa main bola kan. Itulah ada Ronaldo kat bawah sana. Nice lah. Aku kalah ke Brazil pada hari ni. Jap, kau siapa pula? Kenapa kau tiru aku? Engkau lah siapa? Kau tiru aku kan? Jap, kenapa aku tergerak? Engkau tu siapa? Aku ni Ronaldo lah. Aku pun Ronaldo. Kau ni Ronaldo palsu ni. Kau tu Ronaldo palsu. Tengok jawline aku lagi mantap. Jawline aku jap. Jawline aku lebih mantap kacau Kau dalam baju hitam, tiba-tiba baju hitam. Tengok macam diorang nak mula dah lah. Okey, jadi semua para peserta pada hari ini, diorang pun semua sudah ready. Apakah mereka yang sedang menonton di live ataupun secara langsung yang berada di dalam Dewan Stadium Arabi? Jadi mari kita menyaksikan satu perlawanan antara
Portugal dan juga Brazil. Mari kita saksikan dan saya teruskan daripada Mikael dahulu. Kau ni cakap pun tergagap-gagap ha. Gagap pula ada gagap. Okey, jadi para peserta pun sudah ready. Jadi mari ke semua peserta dan juga penonton kita menyaksikan di bahagian setiap lorong. Okey, jadi para peserta, marilah kita melihatkan daripada sudut pandang maafkan saya, tim daripada Brazil dan juga Portugal. Siapakah yang akan memenangkan pada hari ini? Go Ronaldo, go. Saya Ronaldo, saya Ronaldo, go Ronaldo. Awak saya, power saya tu. Go Neymar Junior. Aku sokong Neymar Junior. Go Brazil. Go Brazil. Tak sangka lah. Diorang dah mula lawan tu. Jom, Tif, kita tengok kat bawah mana Akil ni. Jom. Wih, diorang tengah lawan lah. Wih, go Brazil. Brazil pula dah. Messi pula dah. Ronaldo. Let's go. Mantap lah Ronaldo. Tengok tu Ronaldo wih. Wih, mantap. Ronaldo. Go Ronaldo. Go Ronaldo. Go Ronaldo. From the streets to the stadium lights, dreams are rising, hearts unite. No borders can keep us up. Mereka sedang masuk tempat yang salah. Mereka takkan keluar lagi. Vince, Steve, Akil, korang memang takkan boleh berlari ke mana-mana. Sebenarnya ni bukan stadium. Ini kubur korang. Habislah korang. Aku akan tamatkan riwayat korang. Tewaslah korang pada hari ni. Aduh, rasa nak tidur lah. Tak apalah. Tif, Kil, korang tengoklah bola. Abang rasa abang nak tidur lah boleh Okey. Aduh, sakitnya kepala aku. Aku kat mana ni? Gelap semacam je. Aduh, peningnya kepala aku. Aku tadi kat stadium. Ini kat mana? Tif, Kil, mana korang? Tif, Kil. Sekejap. Apa benda orang panggil kat belakang tu? Wih, apa dia ni? Aku kat mana? Wih, apa dia ni? Kil, Tif. Korang telah tamat. Bis. Kau terus salah sampai ke stadium lain. Habislah riwayatmu. Bang, tolong Tif. Bang, tolong Kil bang. Kil dah tak larat bang. Tolong bang. Kau tak ada masa untuk minta tolong abang kau. Kau akan tewas. Matilah kau. Tif, tidak.
Okey, yang macam itulah untuk RP kita pada hari ni. Salah masuk stadium. Okey, jadi kalau korang nak tengok full video apa yang terjadi dengan Fiz dengan adik-adik dia, korang boleh komen dekat bawah. Korang nak tengok part 2 ke tidak. Okey, jadi macam tu je lah untuk RP kita pada hari ni. Jangan lupa korang pergi subscribe YouTube channel Fiz_Gaming. Jangan lupa subscribe dan copy link. Jadi kita tengok hari ni kita ada siapa. Kita ada Aaron Yim, Aidil, Wak, Firas, Hisham, YT, Snoopy, Raju Zain, Iski, Mahadif. Lagi kita ada siapa? Ada Orange, RB, Panda, Acai, Ismia. Aku ke mana pula ni? Sabar jap Okey, kita buka balik. Scroll balik. Aduh. Mana nama dia balik? Kenapa asyik tertekan nama orang ni? Sabar dah jap. Sekejap siapa pula lah aku ni? Mana tadi? Tekan ni dulu. Okey. Mana nama dia? Okey, kita sambung balik. Kita ada Acai, ada Ismail, ada Stramika, Firas Lembu, Bos, Upin JR, tips bagi adik saya, Bapa Wafi, okey, Chalius. Dan jadi kita ada apa lagi? Kita ada Chalius, Ica, ya, dan juga Zahrul Gaming. Ini orang. Jangan lupa lah untuk subscribe YouTube channel Fiz, comment, like and then share korang. Kalau korang suka video macam ni lagi, nanti kita akan buat lagi. Jadi bye bye. Okay, bye bye semua. Bye bye.